Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir. Selepas ini, saudara Rafizi Ramli akan tiba tidak lama lagi. Jadi tadi bila MC cakap kancil kecil, kancil besar, saya tak tahu dia body shaming siapa. Anyway, bila tadi ada disebut tindakan saya, tindakan Rafizi untuk kami letak jawatan sebagai menteri, sebagai ahli parlimen untuk kita buat parti bersama. Ketika saya dengan Rafizi bincang, dia bukan keputusan kecil. Kami berbincang sekian lama, nak tengok berbaloi ke, ada sebab ke. Memang bukan keputusan yang mudah. Tapi saudara-saudara, saya teringat balik tahun 2005, 21 tahun yang lepas. Saya baru balik daripada luar negara. Saya mula terlibat dengan PKR. Dan saya memilih pada waktu itu untuk terlibat dalam, nama dia Cabang Kelana Jaya. Dan waktu itu saya tak tahu nak buat apa sangat sebab parti, kalau orang kata parti bersama ni kecil, PKR pada waktu itu lagi kecil. Dan saya asal daripada Seksyen 14 PJ. Saya orang PJ. Sekolah Lasal. Saya ada kawan-kawan daripada sebelah sini. Tetapi saya tak pernah betul-betul kenal tempat ini sehinggalah saya terlibat dalam parti. Dan saya merasakan pada waktu itu saya dengan geng-geng, umur saya baru 23. 15 kilo lagi ringan daripada sekarang. Dan saya memilih untuk buat satu projek. Nama projek tu Projek Mentari. Sebab kita bermula di Desa Mentari. Blok 8 tingkat 10. Kita pinjam pasti pada waktu itu. Kalau secara legalnya tak boleh buat tadika kat tingkat atas. Tapi pada waktu itu kita tumpang. Lepas tu kita pun sewa sendiri di bawah. Pada waktu itu semua kalau ingat, anak-anak kena belajar sains dan maths dalam bahasa Inggeris. PPSMI, zaman Mahathir dia buat. So zaman Pak Lah tu awal-awal dasar ini dilaksana. Dan whatever the merit and demerits of this program, anak-anak daripada keluarga berpendapatan rendah di peringkat awal tu sangat susah untuk ikut. Jadi kawan-kawan saya, graduan-graduan lain, engineer, lawyer, accountant, kami balik, kami buat kelas tuition tu untuk mengajar pelajar-pelajar sekolah rendah. Jadi apabila 2008, di sini, kita ada buat satu ceramah, tiba-tiba ada orang parti datang pada saya, dia kata, "Nick, aku nak kau bertanding Kota Anggrek." Kita dah bincang, kita realitinya tak cukup calon PKR pada waktu itu. Dia kata, "Nick, kita nak kau bertanding dekat Kota Anggrek Shah Alam." Depan mak ayah saya dia sebut. Saya terkejut. Saya terlibat dalam politik, memang nak bertanding, tetapi tak terfikir seawal itu. Saya balik fikir, saya pun berseluruh lah, saya jawab balik. Sebenarnya nak kata tidak. Saya kata kalau nak sangat saya bertanding, bagilah saya bertanding di Dun Sri Setia. Sebab saya buat kerja di sini. Dah 3 tahun saya kenal orang di sini. Kalau Kota Anggrek tu saya masuk membuta je. Bukan soal menang kalah. Samalah macam sekarang bersama. Tetapi soal bahawa kalau saya nak masuk, biarlah saya masuk tempat yang saya kenal. Tempat yang saya rasa saya adalah bantu sikit sebanyak. Dan bila saya masuk bertanding, akhirnya saya memang diterima sebab tak ada calon. So dia kata, "Okey, nak sangat kau bertandinglah di Dun Sri Setia." Saya ingat kata-kata ayah saya. Dia kata, "Nick," tak kata Nick lah, semua satu family aku Nick kan. Dia kata, "Nazmi," dia kata, "ayah bagi restu untuk you bertanding. Tetapi dia kata you be prepared lah, mungkin nak menang tu agak mustahil." Sebab pada waktu itu Barisan Nasional ada 54 daripada 56 kerusi dekat Selangor. Ker Toyo dia buat kan, kawasan ni semua dia punya dasar apa? Setinggan sifar. So dia kata dia nak buat pembangkang sifar dekat Selangor. Tapi kerana rakyat pada waktu tu muak, orang tak kenal pun Nick Nazmi.
Saya punya profil pilihan raya, saya simpan lagi. Saya kena tulis apa saya buat kat sekolah dengan kat universiti. Sebab kalau tak tulis, tak ada apa nak tulis. Kan, umur 26. Saya masuk. Bukan saja saya menang, saudara-saudara, tetapi lebih penting lagi pada waktu itu, PKR, DAP, PAS, kita menang 36 kerusi. Kita bentuk kerajaan di negeri Selangor. 2008. 8 Mac. Waktu itu kalau ingat, SPR tak nak umum keputusan. Kan? Sampai 5 pagi. Ramai orang, termasuk orang Desa Mentari kita tunggu dekat zaman tu pejabat daerah dekat Subang Jaya. Akhirnya diumumkan dah dekat subuh. Pagi tu ada orang kahwin dekat sini. Dekat Padang ni ada orang kahwin, datang-datang. Saya kena merenjis. Saya menikah pun saya tak merenjis. Kan saya tak tahu apa nak buat. But apa yang saya nak ceritakan, bila saya sembang dengan Rafizi nak buat parti bersama, kalau dulu kami tidak ada apa-apa, orang tak kenal, kita boleh terjun ke dalam dunia politik kerana kami merasakan kita nak buat sesuatu untuk masyarakat, tak fikir menang. Menteri itu kalau mimpi pun mimpi macam saya nak jadi pemain bola profesional. Mimpi kosong yang rasanya takkan jadi pun. Tetapi atas semangat, atas rasa nak buat benda yang betul. So, saya dengan Rafizi kongsi, kita kata sekarang kami ada sedikit pengalaman. Sekarang kita dah belajar apa kesilapan dengan parti yang lama dan kita nak pastikan bersama ini kita buat dengan betul. Kalau kita dapat buat dalam jangka hayat politik saya dan Rafizi, alhamdulillah. Kalau tidak, kita nak tinggalkan kepada anak-anak muda yang anda lihat mengendalikan majlis pada malam ini. Kita nak tinggalkan kepada mereka satu political vehicle yang boleh diyakini dan boleh dipercayai oleh rakyat. So that is our mission. Jadi saudara-saudara, kita ambil keputusan ini bila kita tengok kerajaan PH ini dulu menang atas harapan rakyat. Betul atau tidak? Orang nak tengok PH ini buat benda baru. Buat perubahan. Dulu cakap banyak reformasi. Bila dapat kuasa, macam mana kita nak buat? Itu persoalan dia. Jadi bila kita dapat kuasa, saya dengan Rafizi dalam kabinet, banyak yang kita cuba. Tapi kita buat, kita pun argue dengan sopan, kita hormati Perdana Menteri, collective decision dan sebagainya. Soal peruntukan 2022 sewaktu Anwar Ibrahim Ketua Pembangkang, dia sebut peruntukan sepatutnya untuk semua wakil rakyat, kerajaan ataupun pembangkang. Itu kata-kata Anwar Ketua Pembangkang. Sekarang kata-kata Anwar PMX apa? Oh, ini hak rakyat, bukan hak ahli parlimen. Peruntukan ni ada peraturan. Tak adalah peruntukan ni mana-mana ahli parlimen boleh cilok, tak boleh. Kalau ada, SPRM dah masuk. Tetapi hormatilah, bukan hanya ni dahlah pembangkang dia tak bagi satu hal. Itu pun patutnya bagi saya pernah sebut. Bagi je pada semua. Ini parti sendiri pun dia tak bagi. Nak pecat tak berani. Ya, Anwar nak pecat tak berani. Bab ni Muhyiddin lagi bagus. Ya, dia berani dia pecat. Dah tak ada disiplin. Kan kalau dia berucap dekat sini, kan nak buat apa lagi? Tetapi dia tak nak pecat sebab kalau pecat, Chen Chung, Wong Chen boleh terus bertindak sebagai ahli parlimen di bawah Akta Anti Lompat Parti. Tak apa, saya fahami mereka ada situasi masing-masing. Wong Chen dah join, tapi kami, saya dan Rafizi pada bulan Mei, kita rasa kami tak boleh tunggu lagi. Kami lepaskan jawatan kami sebagai ahli parlimen, bukan merajuk. Kan nak merajuk apa? Kalau nak merajuk, baik merajuk tapi simpan gaji. Kita lepaskan, kita buat parti bersama. Saudara-saudara, Selangor ini kalau kita tengok, sebenarnya potensi dia sangat besar. Sejak 2008, lepas K. Toyo kalah, UMNO susah nak masuk. Sebab itulah Tengku Zafrul, dia pun pilih masuk PKR sebab dia ingat boleh jadi MB. Kalau dia rasa UMNO kuat, dia takkan masuk PKR. Tapi kita tengok orang dah makin rasa tak tahu apa dia nak harapkan dengan PH. Sebab itu dalam pilihan raya negeri yang lalu di negeri Selangor,
Taman Medan. Taman Medan ni tempat rumah mak ayah saya ni dalam Dun Taman Medan. Taman Medan dulu PKR menang dengan saya 2008. Haniza Talha. Sekarang jatuh ke tangan Bersatu. Banyak lagi kerusi-kerusi yang mana Bersatu dah mula menang. PAS dah mula menang di kawasan bandar. Sebab orang kecewa dengan Pakatan Harapan. Bukan sebab dia orang resis. Ya, kadang-kadang ada orang salah tanggapan. Some non-Malays think that orang Melayu yang undi PN ni semuanya ekstremis. Tak betul. Tetapi mereka dah give up on UMNO sebab bagi mereka UMNO is corrupt. Mereka tengok pada PH, dia tengok perangai pun sama aja. Lagi terror, ada gangster lagi. Kan? So as a result dia rasa tak apalah, sekurang-kurangnya dia boleh PN. Dia rasa PAS apa, mungkinlah kalau dasar ke apa tak ke depan sangat, tetapi sekurang-kurangnya mereka rasa takkan buat perangai UMNO ataupun perangai PH ini. Jadi bagi saya bersama ini penting. Dalam pilihan raya yang akan datang, kita nak pastikan bersama ini dapat menjadi satu political force, dan antara tempat penting bagi kita ialah di negeri Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Penting untuk kita masuk ke kedua-dua negeri ini. Ini mempunyai potensi terbesar untuk parti bersama. Nak menang federal secara realistik, kita tak nak jadi macam orang politik lain, janji bulan dan bintang. This PRU 16 ni agak sukar lah, kan? Secara realistiknya. Tetapi kalau kita buat kerja dengan betul, dan dalam PRU 17, orang nak cari satu parti yang mereka boleh pegang. Kalau kita andaikan BN, PN akan menang dalam pilihan raya umum akan datang, kalau bersama buat kerja betul-betul, daripada hari ini, PRU 17 nanti insya-Allah kalau kita panjang umur murah rezeki saudara-saudara, bersama ada can untuk pergi jauh. That is our calculation. Tetapi memang kerja dia kerja keras. Sebab itu saya dan Rafizi malam ni, kami ke Wangsa Maju dulu tadi. Rafizi dah sampai rasanya, soon. Dan dia akan, kita datang ke PJ. Kita buat balik macam pilihan raya. Kita kena kerja keras sebab kita nak bina parti ini dari zero. Kami merasakan penting. Kalau kita nak masuk parti-parti lain, nak selamatkan PKR, rasanya dah tak boleh diselamatkan. Orang yang kalahkan Rafizi pun dah letak jawatan. Kan? Tetapi kalau kita nak masuk parti lain pun susah. Jadi walaupun kita tahu bahawa nak buat parti baru ini tidak straightforward, tetapi kami merasakan inilah jalan yang terbaik yang kita ada untuk memastikan kita elak kesilapan-kesilapan parti yang lama. Saudara-saudara, kita menang atau kalah itu akhirnya kita buat kerja yang terbaik, kita tawakal kepada Tuhan, Tuhan akan bagi kita menang ataupun kalah. Kalau setakat nak jadi menteri, saya dengan Rafizi alhamdulillah dah merasa dah benda tu. Tetapi bagi saya yang lebih penting ialah untuk kita ada satu gerakan yang mampu untuk kembalikan politik negara kita kepada asas dia. Satu gerakan yang tidak akan memecah belahkan masyarakat. Sekarang kalau PH, DAP dia kata apa? Kalau kamu undi bersama, nanti PAS dengan UMNO akan jadi kerajaan. PAS dengan UMNO kata apa? Ni terus buat parti lagi, memecah belahkan dan sebagainya. Tabung haji tak nak sebut. Kan? Dia bersatu padu, tetapi soal amanah tak nak sentuh. Duit tabung haji. Kan? Orang kata kalau dalam banyak-banyak, kan kalau kita punya ni, kalau kita dengar cerita dulu, kalau pencuri curi duit masjid. Kan? Duit kutipan masjid. Kita kata tak ada benda lain ke dia nak buat sampai banyak-banyak dia nak curi. Tabung masjid juga dia nak curi. Kan? Bukan mencuri semua tu salah. Tapi boleh terbayang tak? Sampai tabung haji tak bayar zakat. Itulah sebab orang Melayu selama ni simpan duit selain daripada nak pergi haji. Kadang-kadang dia tak ada duit lain pun. Dia simpan semua dalam tabung haji. Dan kedua sebab dia yakin dah zakat dah dibayar. Tapi dia boleh tipu kita terang-terang.
Dan sekarang bila orang tanya, dia tak ada rasa bersalah langsung. Tak ada rasa nak minta maaf. Kalau dekat Jepun, dia ambil tanggungjawab tau. Bukan orang Islam. Tetapi kat Malaysia, jual tunggang agama, tetapi bab amanah itu tidak ada rasa sekelumit pun di dalam hati mereka. Jadi kita tak nak politik-politik yang toksik ini. Anak-anak kita, saya tahu, kawasan macam Desa Mentari ni, kawasan yang majmuk. Saya seronok jumpa sahabat-sahabat lama. Yang paling penting, saudara-saudara, kita nak ada satu kuasa politik yang dapat menyatakan pendirian dan satu kuasa politik yang memastikan ada orang yang dapat terus menegur. Kalau tak ada kuasa pun akan ada kesedaran untuk terus menerus menegur pihak yang berkuasa. Itu penting, saudara-saudara. Dan kalau kita dapat kuasa, ya, manalah tahu MC kita suatu hari nanti jadi Perdana Menteri ke? MC kita ni muda lagi tau. MC kita umur berapa tahun? 22. Saya masuk parti dulu 19. Umur yang penuh dengan idealisme. Kalau mereka satu hari nanti, saya janji, saya takkan jadi macam dinosaur-dinosaur politik yang lain. Saya cukuplah daripada umur saya 19 tu. Kalau satu mungkin 60 ke apa, cukuplah. Aku nak pencen dah. Bagi turn kat diorang ni, kalau mereka ada peluang untuk mentadbir, kita berharap bahawa mereka dapat laksanakan amanah itu dengan betul-betul. Bukan nak membakar sentimen. Nak bakar ni mudah. Tetapi kalau dah tak terkawal, dah merebak, semua orang akan lari dan tak nak akan cuci tangan. Jadi kita tak nak politik-politik yang kolot macam itu. Kita nak kembalikan politik yang orang semangat, ada harapan, ada rasa nak ubah untuk anak-anak mereka. Sebab antara sejarah negara kita dulu, banyak orang berpegang, dia tengok, okey, daripada zaman merdeka, ayah saya, dia ada lagi sekarang, ayah saya umur 96. Apa? Kehidupan saya lebih baik daripada mak ayah saya. Kehidupan anak-anak saya lebih baik daripada kehidupan saya. Tapi hari ini banyak orang Malaysia, tak kira lah, orang biasa, Melayu, Cina, India, dia merasakan kehidupan anak-anak dia. Kadang-kadang generasi yang sekarang ni, dia tanggung mak ayah. Lepas tu dia tanggung pula anak dia. Ini the real sandwich generation. Dia kena tanggung dua-dua. Sebab anak susah, mak ayah pun susah. Generation ini je yang senang sedikit. Itu bukan resepi untuk negara kita pergi ke depan. Kita nak ada satu semangat keyakinan bahawa Malaysia ini boleh mengorak maju, boleh pergi jauh dalam keadaan yang aman damai. Sebab kita, potensi kita cukup luas. Selangor ini penyumbang hampir suku daripada ekonomi negara. Tapi soal kemiskinan bandar, soal isu tanah, isu kos sara hidup, ini masih lagi isu yang membelenggu rakyat Selangor. Jadi saudara-saudara, kalau orang kata tak ada pengalaman lah, orang bersama ni tak ada, itulah tuduhan pada saya waktu saya bertanding 2008 dahulu. Tetapi kami ada iltizam, kami ada semangat nak buat benda yang betul. Dan kita bergerak di atas kesedaran tersebut. Jadi kita berharap saudara-saudara, bila kita dapat tonjolkan generasi-generasi baru, kita dapat melihat penyelesaian untuk zaman ini. Masalah kita apa di Malaysia pada hari ini dalam dunia politik? Masalah kita ialah orang yang waktu saya umur sekarang 44. Waktu saya menang 2008, saya YB paling muda yang menang pada waktu itu dalam negara. Tapi waktu saya lahir, bayangkan ataupun saya tahun 86 tu, kalau kita tengok 1986, Anwar Ibrahim sudah pun menteri kabinet dan ketua pemuda UMNO. Haji Hadi waktu itu ialah naib presiden PAS, kalau tak silap saya. Muhyiddin Yassin ialah MB Negeri Johor, 86. 2026, 40 tahun kemudian, orang yang sama masih lagi dominasi parti-parti politik di negara kita. Jadi itu yang saya kata, bayangkan 40 tahun lagi, kan yang duk dominasi ni Khairi Jamaluddin, Rafizi Ramli, Nik Nazmi, tak nak. Tak nak. Bagi saya, kita nak tengok generasi baru ke depan. Jadi sekarang kita nak tampilkan
Sekarang dah tak boleh dah. 2008 kami yang muda ni dapat tempat sebab parti tak cukup calon. Tapi sekarang dah lain. Kalau tak kau tim dengan ketua cabang, tak kau tim, semua ada banyak jawatan ni. Sebab tu di API tu bila mengundi, susah, tak boleh keluar. Kan banyak sangat yang nak hilang. Tak ramai yang nak buat kerja gila nak letak jawatan. Tapi kami melihatkan anak-anak muda perlu ada satu masa depan yang lebih baik. Jadi itu harapan saya, saudara-saudara. Kalau Parti Bersama ini ada masa depan, kami perlu menang di negeri Selangor. Dan kalau anda pernah bagi peluang kepada muka-muka baru, tak pernah orang terbayang 2008 tu Selangor tak pernah jatuh kepada tangan pembangkang, dapat jatuh, maka kita juga dapat cipta perkara yang sama dalam pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Ya, dengan sokongan saudara-saudara. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Saya cukup gembira dapat balik kampung. Wong Chen dia dekat sini 2013 kan, bermula 2013. Saya 2008. Jadi alhamdulillah masih dapat bertemu semua dan insya-Allah mungkin ini bukan kali terakhir lah saya datang ke Dun Sri Setia atas kapasiti bersama. Terima kasih.